yang Turki diorang sengaja je melambat-lambatkan azan subuh walaupun diorang dah tahu dah masuk waktu subuh. Lepas tu aku terfikir Boleh ke macam tu? aku sumpah curious nak tahu sebab kita pun dekat sini kalau dah masuk waktu je terus azan kan. Aku tengok lah satu blog ni tau sebab aku punya curious nak tahu tu. Aku tengok satu blog akak ni. Dia post lah pasal dia punya percutian pergi Turki tau. Lepas tu dia cakap ada satu kali tu first day dia pergi sana and then dia nak solat subuh. Dia tunggu azan, tak azan-azan. Tapi dia tengok apps dekat dia punya handphone tu, dah masuk dah waktu subuh. Tapi tak azan-azan. Akak ni dia macam takut lah. Macam dia terlambat solat ke apa. Tak lama lepas tu, tiba-tiba ada azan. Azan subuh. Member pelik lah. Member solat lah lagi sekali kan. Okay, itu first day. Esok. Dia ulang lagi buat benda tu. Sampai member dah penat Kenapa kena hari-hari solat subuh 2 kali kan? Rupanya hari demi hari lepas dia dah stay lama dekat situ, orang-orang kat situ share lah dekat dia. Sebenarnya Turki ni diorang guna mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi ni diorang rasa lebih afdal solat di hujung waktu. Berbezalah dengan Malaysia. Kalau Malaysia, azan je terus kita solat kan. Tapi dekat sana, diorang guna mazhab Hanafi. Malaysia guna mazhab Syafi'i. Macam tu. Korang mesti terfikir kan macam mana pula bulan Ramadan ni kan. Macam kita dah azan je terus tak boleh makan. Takkanlah diorang dah masuk waktu pun still boleh makan kan. Tapi untuk bulan Ramadan ni dekat Turki dah masuk waktu azan terus azan. Korang jangan risaulah. So posting ni aku buat untuk korang yang ada niat nak pergi bercuti kat Turki. Korang jangan terkejut pula dah pergi sana tiba-tiba azan lambat. Kan? Sebab apa? Sebab diorang refer mazhab Hanafi. So kalau korang suka cerita yang macam ni ataupun cerita-cerita pelik yang korang nak kita orang cerita kat korang, cuba korang komen cerita apa tu.